Telur merah tak pernah jumpa telur merah ni. Siapa segi nampak macam saya pakai ni pakai tangan tak boleh. Oh, tak boleh ya. Duduklah ke ekor makan tangan apa barang tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa ni pula. Ya deh. Kuah pula buat cerai ni. Terima kasih. Kuah apa ni? Koh. Tak boleh. Mau aku tak kuah dapat cerai kuah apa ni? Memang kuah si Arab tadi. Oh, kuah si Arab sini. Tak bisa makan. Tak tahu. Masih sedap. Cubit lagi tu. Aku bukan penggemar nasi Arab lah. Kita cuba lah. Boleh pilih. Ayam. Dia macam cita rasa Melayu sikit lah. Dia tak ada lah Arab kan. Dia macam cita rasa orang Melayu boleh makan. Kalau nak Arab yang aku tak boleh pilih tak. Ya, ibu heran telur ni merah macam mana? Saya lagi buat ambil gambar. Balik tunjuk kat ayah. Telur merah. Mana nak tahu? Cuma ni lah. Anak-anak kita duk tanya, siapa telur kuning? Bukan kata anak kita tanya, mak kita pun tanya. Di balik ni, pak pula nak kena jawab. Sebab apa telur ni kuning? Bukan kuning, merah. Selalu tak dapat telur macam ni. Ni tak tahulah set nasi Arab, tapi dia bagi dua-dua. Dia tak tahu kita kambing ni kita dah manjai. Dah mangli lah. Dia guna asal kambing ni. Dia tak tahu kita pakar kambing. Dungang agama ni pakar kambing. Itu dia melihat benda main. Sekejap ni. Dia asal Arab. Tapi kambing dia nak kata pedas sangat pun tak. Dia main. Dia macam main. Kita betul balik. Dia main dia betul balik. Kambing dia ada tulang dia. Bukan sotong. Ni dia tiru dia aku tak tahu. Tapi dia sampai dulu. Turun sebelah. Dia bukan VIP dia stand orang. Tapi dah ada dah makan. Dia tak ada makan air. Baik, ada yang buka air aku. Buka air aku lah jangan. Boy pedam aku review boy. Sedap ke tak? Sedap. Ya, sedap. Tu Imam buat semua sedap. Sedap warna-warni ni. Buka. Yang abang Dia ayah. kalau rasa jadi aircon jadi meja jadi kira boleh lah deliver lah. Kalau datang ni dia duduk kat kedai aku dia jadi makan modal. Tak ada nak tanya sebab apa hak dia dapat ni. Sebab apa aku tak dapat? Sebab dia tu imam apa? Apa kroni tak imam? Ya biasalah. Sebab dia pengurusi. Kamu nilai. Kita pengurusi. Kita timbalan. Depa timbalan awak dapat special. Kat masjid tu dia pengurusi yang timbalan dalam hidup. Boleh ah. Kalau itu kita buat masjid dua. Kita buat Jumaat 2 kali. Pada siapa yang nak main 2 suap, apa jangan duk tambah sangat. Tahu? Portion tu memang banyak. Memang tak lepas habis. Kita ni bukan kaki rezek lah. Kita kaki Jepun lah. Bunyu-bunyu lah. Kita tahu hari ni bukan cakap jadi tol sampah. Jadi lori sampah. Kau nak yang panas? Boleh tak? Ice lemon tea lah. Ice juga? Hot. Apa yang bongok ni bukan ice lemon tea. Lemon tea. Hot lemon tea. Tak? Americano. Tak ada gula. Baik tu. Gula. Americano memang rasa macam ni. Tak ada komen apa. Meluat apa. Aku jadi kat kaki je lagi. Semua buat kebab. Pelat yang sapainya. Boleh minum lah. Baik macam tu. Baik boleh minum lah. Tapi yang ni okey. Dia cakap tak habis. Aku tengok je tak cukup lah. Tengok je tak cukup kan. Pergi makan. Orang tua ni memang nego. Dia bagi banyak orang. Dia duit banyak kot tu. Dia macam dia banyak. Ada apa yang tak cukup bang lah? Ayak apa tak cukup bang? Dia buka dia tekan aku. Dia kena tambah. Kambing. Pi suruh dia. Kami sistem butter. Sebab je nak tokek kena cool. Tak mau bagi kami makan semua. Kambing. Oh. Tak ada macam masa lah. Sedap. Sifo. Dia sedap apa? Tak.
tu dia ada 3 sangkai dia. Dia panggil. Ikan nyok dia tu. Dia macam nak buat Bulan. nak buat gulai. Bubur ikan nyok-nyok kan jadi gulai. Ada dogeri, ambil dogeri. Allahu Akbar. Sedapnya ya Allah. Dia rasa rebah. Naknya tak umar nak selesai ni. Lepas banyak kan? Lepas elang untuk imam banyak kan? Lepas tu elang untuk imam banyak. Jangan. Ibu jujur balik. Suruh balik. Terima kasih banyak Ustaz dah. Tolong bayar kat kita. Jangan. Ni lu. Mak. Tolong bayar kita. Terima kasih banyak. Tu nak belah tu ah. Nak belah tu. Lepas tu hang makan banyak-banyak lepas tu hang nak suruh bayar. Banyak guna elang imam. Sebab bagi depa macam ilmu agama Tuhan ni dia macam macam ikhlas. Sebab nanti kalau nak masuk tandas abang kat orang tukang jaga tandas tu kata ikhlas. Lepas ni kalau aku main lagi aku nak abang kan abang main lepas tu kata tu juga macam tu ikhlas. Kata ikhlas. Sebab dengan ikhlas tu boleh beli macam-macam. Kan lah gosok macam mana yang mana tahu clear tak pengurusi tunggang agama naik pengurusi tunggang agama ya meluru tanpa kali belakang. من الأيام حتى لم